Pass it up to Hairi Kawaja Meta perlu menghormati institusi diraja dan lebih tegas tangani akaun palsu di media sosial. Menteri Komunikasi berkata kerajaan sedang meneliti tindakan termasuk dari segi perundangan terhadap platform yang gagal mengekang isu berkenaan. MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan institusi diraja dikesan antara 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam tempoh sama, lebih 230,000 kandungan diturunkan daripada pelbagai platform media sosial. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi memaklumkan 8,540 hantaran berkaitan isu 3R diturunkan MCMC sejak 2022 hingga April lalu. Jumlah tertinggi direkodkan pada 2024 melibatkan 4,830 hantaran. Setakat April tahun ini, 398 daripada 750 hantaran berunsur 3R yang dikesan telah diturunkan. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara jangan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, universiti utama atau institusi penyelidikan, sebaliknya dapat dinikmati rakyat di peringkat akar umbi. Perdana Menteri menegaskan dasar teknologi baharu itu perlu diperluas ke setiap kawasan bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat. Up sound. Beliau menekankan bahawa kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Lama tak pegang menatang ni. Ayah.